Razman PAS digantung 6 bulan daripada Dun Perak. Dewan Undangan Negeri Dun Perak meluluskan usul untuk menggantung Ketua Pembangkang Negeri Razman Zakaria daripada menghadiri persidangan Dun selama 6 bulan berkuat kuasa serta-merta. Tindakan ini dibuat selepas Razman didakwa mengeluarkan kenyataan palsu pada 2 Disember tahun lalu berhubung satu insiden membabitkan pengibaran bendera negara China di Teluk Intan. Ceritanya orang luar, turis daripada China bawa bendera ke situ, dan juga yang jadi mangsanya Wabi Nga Koming dan juga Wabi Wo Kal Leong. Betul. Sebab dia kaitkanlah Wabi ni dengan pembawaan bendera macam tu. Jadi untuk pengetahuan korang juga, Razman Zakaria ni sebenarnya boleh digelar sebagai bapa kalah fitnah negara. Saya bacakan koleksi fitnah Razman. Pada tahun 2022, 15 Disember, dia pernah fitnah katakan Datuk Seri Dr. Mujahid sokong budaya LGBT dan kes ni masih dalam perbicaraan. Seterusnya tahun 2017, yang ni way forward sebelum ni lagi. Fitnah dengan kaitkan Nizar Jamaluddin sokong konsep negara sekular yang diperjuangkan oleh DAP dan beliau telah didenda sebanyak RM200,000. Pada 14 Mac 2022, beliau memfitnah dengan mengatakan Lim Guan Eng sokong penuh larangan memakai tudung yang disokong kerajaan Pulau Pinang, dan denda pun sama juga, RM250,000 lebih besar. Paling agak latest 2023, fitnah dengan kaitkan Datuk Seri Anwar membawa agenda LGBT dan beliau telah memohon maaf secara terbuka, mungkin dah tak ada duit nak bayar saman. Lagi satu sejarah yang dia dihalau daripada Dewan Undangan Negeri sebab tuduhan dan fitnah yang dibuat. Gitulah ceritanya.